Tukar siang follow permintaan, Ramadan bersinar emas di tangan, bersama MK bina masa depan. Every sunrise a brand new start, golden wisdom build your heart. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan berdua? Dah nampak dah muka? Alhamdulillah, kita bersama dengan dua anak muda bawah Empire Gold Silver Undercoil lah. Hari ini kita datangkan khas untuk episod yang ke-6. Untuk pengetahuan tuan-tuan berdua ni, kita dah episod ke-6 tau. Kita dah ada 5 episod sebelum ni dalam Hot Seat Emas bersama MK, dan Koi jemput. Lama dah sebenarnya nak jemput tuan-tuan berdua bersama-sama dengan Koi pada pagi ni. Okay, actually hari ini adalah episod yang terakhir untuk sepanjang Ramadan. Ini episod terakhir kita buat siang. Biasanya kita bermula malam 9:30 malam pada hari yang sama, hari Ahad. Untuk tajuk-tajuk terkemudian lah. Contohnya macam tajuk masa anak muda, berkaitan-berkaitan dengan anak muda lah, lifestyle sekarang, trend sekarang, semua ni memang nak jemput, tapi kita jemput kemudian lah. Tapi untuk hari ni kita nak bicarakan tentang emas, Raya Gaya Emas 2025. Kepada tuan-tuan penonton-penonton yang mengikuti program kita pada pagi ni, dah ada 2 mata memandang sebenarnya. Okey, inilah 2 anak muda yang masih lagi study tuan-tuan? Masih lagi study Ya, betul. Ya. Okey, masih lagi study. Kau dipahamkan tuan-tuan berdua study di salah sebuah daripada universiti yang bukan agak lah, yang memang famous, yang memang hebat di selatan Selangor. Kau pun lebih suka nak cakap tu adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebenarnya tuan-tuan berdua ni bercakap dengan alumni UKM juga sebenarnya. Kau juga belajar di sana 1999, 2002. Itu tahun belajar. Kemudian kau sambung master tahun 2016 sampai 2018. Sekarang ni kau pemegang master lah dekat UKM, U yang sama. InsyaAllah dalam planning untuk sambung lagi ijazah PhD, doktor lah. InsyaAllah nak buat tajuk yang berkaitan dengan apa yang kau buat sekarang lah, tentang kewangan, tentang emas, insyaAllah. Tengah-tengah riki-riki mana-mana pensyarah yang berkaitan lah. Tak nak cerita pasal pembelajaran, kita nak cerita, nak fokus kepada Raya Gaya Emas 2025. Apa khabar Tuan Bashir? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah sihat Baru sampai dari Selangor kan? Baru sampai Kedah, betul? Baru sampai Kedah. Berapa lama perjalanan daripada Kedah? Kalau biasanya 6 ke 7 jam lah, tapi disebabkan jam dekat highway Plus tu dekat 9 ke 10 jam jugalah. Pukul berapa sampai tadi? Saya sampai semalam pukul 4 petang. Pukul 4. Maknanya daripada Selangor pukul 4 pagi ke? Betul. 6 pagi? Pukul 4 pagi. Wow. Naik apa tu? Naik drive sendiri ke? Kapul dengan kawan-kawan. Kapul. Ya. Mubashir di Kedah duduk di mana? Area mana spesifiknya? Saya di area Sungai Petani. Sungai Petani Kedah. Sungai Petani maknanya kita ada cawangan KB Gold di sana. Di Kulim. Di Kulim. Taman Permata. Pernah sampai? Taman Permata tu belum, tapi Kulim tu selalu dah sampai sebab dulu sekolah kat sana. I see. Ni mereka buka pada hari Sabtu Minggu Raya tu lah. Buka kot lah, nak berjalan-jalan ke Kulim kebetulan kan, sebelum balik ke Shah Alam. Balik ke Bangi, bolehlah pergi sekejap tengok-tengok cawangan kita dekat sana. Ni HQ pun tak pernah sampai kan, ni kena sampai juga satu hari nanti, InsyaAllah. Nanti di hujung rancangan nanti kau nak buat jemputan. Untuk apa ni, kenapa Amirun terkeluar? Masuk balik. Okey. Okey. Baik. Kita tinggalkan sekejap Bashir di sana di Sungai Petani dengan selamat. Alhamdulillah dah sampai lebih 10 jam kapur dengan kawan-kawan. Kita kembali pergi ke Amirun. Amirun apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Amirun belakang tu tabir ke kain letak? Nak bagi cantik.
Oh, Jubah. Menyorok mana lah tu kat rumah. Amirun, kau difahamkan Amirun di Shah Alam, betul? Dekat je. Betul? Shah Alam di section berapa? Saya di session 7. Kalau dulu Shah Alam, sekarang Shah Alam. Sebab semua dah balik ke kampung. Oh, Shah Alam section 7 Jekyll lah, Jekyll. Betul? Ha. Area sana lah. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa fizikal dekat Shah Alam dah. Sebab rasanya kita pernah berbual untuk berjumpa dekat Shah Alam, tapi tak sempat-sempat nak berjumpa ni. You all berdua ni last jumpa bila ni? Sebelum raya ni, sebelum balik ni? Kemarin hari Jumaat. Hari Jumaat last jumpa lah. Hari Jumaat. Kelas yang sama lah. Kelas yang sama. Okey, alhamdulillah. Hari ni kau rasa episod kali ni dia tak adalah stres sangat, sebab sebelum-sebelum ni episod dia tu agak fakta dan juga agak berat lah tajuk dia. Tajuk dinar, tajuk duit raya, walaupun cerita pasal duit raya anak, tapi kita nak cerita jugalah pasal benda-benda yang berkaitan dengan emas. Okey, hari ni kau saja ajak anak muda untuk kita gali lebih mendalam tentang persepsi anak muda tentang raya. Kalau zaman kau dulu raya tu simple je. Mah-mah ni dulu tak ada pun. Dapat duit raya RM1, RM2 tu dah seronok gila dah. Berjalan 1 hari, 2 hari, sampai hari ketiga kita orang berjalan dulu waktu muda-muda dulu. Tapi cara macam tu, gaya macam tu dah tak wujud sangat. Kita bukan nak cerita pasal gaya lifestyle berjalan-jalan raya tu, tak. Tapi kita lebih nak bercerita tentang lifestyle, lebih kepada kewangan sikit lah. Tentang macam mana kita rakyat Malaysia khususnya menyambut perayaan Hari Raya tu secara tak langsung juga. Kita nak rakyat Malaysia ni dia berada dalam satu situasi yang nak juga buat simpanan. Of course bukan saja kita nak cerita pasal fiat yang secara tunai, tapi kita nak juga bercerita tentang bagaimana anak-anak muda ni, khususnya bermulalah dengan anak muda hingga berapa kedewasaan tu, hingga berapa umur pun tak ada masalah, tapi dia ada kesedaran dengan emas. Tajuk dia agak macam susahnya, tapi tak susah sebenarnya, mudah je. Okey, kita dah berbual panjang, dah mukadimah panjang ni. Kau lupa biasanya kau mulakan program kita dengan ayat Quran, tapi okey, kita mulakan dengan umur kita. Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, format kita pagi ni senang saja sebenarnya. Kau sebenarnya lepas habis live ni kau baru nak bergerak lah. Kali ni nak ke Sungai Besar. Kau tak jauh pun, rumah saudara di Sungai Besar je. Raya tahun ni balik Pahang pada minggu kedua. Pahang tu kau punya rumah lah. Di Sungai Besar ni saudara dia punya rumah. Kita beraya dekat sana pada tahun ni. Kau nak selesaikan dua tanggungjawab, jemputan dan juga apa yang kita lakukan sekarang. Format kita ada 7 segmen. Sekejap lagi kau akan buka kepada segmen pertama, mukadimah. Nanti Bashir dan juga Amirun boleh bercerita, memperkenalkan diri dan sebagainya secara umum. Ni orang luar ni tak kenal lagi ni, anak-anak muda ni. Anak muda yang dah simpan emas ni orang luar tak kenal lagi. Jadi inilah masanya untuk perkenalkan diri. Ini mungkin satu langkah pertama untuk Mubashir dan juga Amirun menjadi orang kata apa, orang kenal khususnya dalam tim KB Gold dan juga tim Empire Gold Silver. InsyaAllah tuan-tuan dah join dengan kau, insyaAllah nanti kau akan terus bersama-sama dengan tuan-tuan pada masa akan datang. Kemudian akan bersisuri dengan 5 soalan yang kau dah sediakan, dan di akhir format nanti, format yang segmen yang ke-7 tu adalah orang kata memperkenal promo diri. Promo diri ni macam mana nak jumpa, macam mana nak cari apa platform yang tuan-tuan ada dekat luar sana. InsyaAllah itu saja format yang kita permudahkan untuk sahabat-sahabat penonton-penonton ni boleh bersama-sama dengan tuan-tuan pada masa akan datang. Jadi tanpa membuang masa, kau minta bantuan tuan-tuan untuk memperkenalkan diri pada bersama pertama. Dimulakan dengan Bashir dan kemudian diikuti oleh Amirun. Silakan tuan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar di sana. Salam. Okay, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi pertama dan selamanya kita ucapkan syukurlah kepada Allah kerana diberikan kesempatan untuk kita
berjumpa walaupun secara atas talian pada hari ini. Okey, terima kasih juga kepada Tuan Master Koi yang mana merupakan dealer saya lah dalam emas ini, yang mana menjemput saya dan juga sahabat saya Amirun untuk membuat sedikit perkongsian lah pada pagi. Saya pun agak macam terkejut lah bila Tuan Master Koi sendiri WhatsApp saya untuk buat sekali sharing, sebab bagi rasa saya ni bukanlah orang layak lah untuk berbincang untuk bagi perkongsian berkenaan dengan emas. Tapi mungkin saya fikir ini adalah satu kepercayaan yang diberikan oleh dealer saya sendiri untuk saya membuat perkongsian. Okey, baik. Seterusnya saya teruskan dengan perkongsian. Nama saya Muhammad Mubashir bin Syafi'i. Saya berasal dari Perak tapi tinggal di Kedah, maksudnya lebih lama menetap di Kedah. Waktu di Perak tu sebab ayah saya bekerja di sana. Jadi saya ini merupakan berumur 24 tahun dan sekarang merupakan penuntut di tahun akhir di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi saya sebenarnya sahabat kepada saudara kita Muhammad Amirun, yang mana kami ini merupakan Okey, ini biasa berlaku. Sebenarnya Amirun ini biasa berlaku. Dia terkeluar dan dia akan masuk balik insya-Allah. Dan macam itulah. Okey. Sementara menunggu Bashir masuk balik semula dekat link kita ni, kita teruskan dengan Amirun, insya-Allah Amirun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Master Koi atas jemputan saya dan juga sahabat saya iaitu saudara Mubashir, yang mana tadi saudara Bashir ada sebut kami ni sahabat lah di UKM daripada tahun 1 sehingga tahun akhir ni. Dan saya berumur 23 tahun, Bashir 24, saya muda setahun dia. Dan saya menetap di Shah Alam, Stesen 7, dan merupakan ni sem terakhir kami berdua di UKM, ambil daripada Fakulti Pengajian Islam, yang mana kami secara tidak dijangka kami berjumpa dengan Master Koi tahun lepas di PBA KL bulan 5 atau bulan 6 macam tu. Asalnya kami nak beli lain. Kami nak beli di depan kedai ni tu ada Munifijaz, nak beli air macam tu lah. Jadi bila saya tengok di belakang, KB Gold. Jadi saya pernah, sebelum ni saya pernah dengar lah KB Gold, dan ada kawan saya yang dia dah join. Dan saya pun tahu dia punya pengasas ataupun CEO lah, merupakan orang yang terkenal. Ustaz Khairul Anwar Basri. Ustaz Khairul Anwar. Sorry. Yang mana memang terkenal, beliau punya portfolio yang begitu besar lah bagi saya. Dan tidak lama macam tu saya terus tanya kepada Master Koi macam mana nak masuk apa semua. Dan situlah di titik tolak kami berdua bermula dalam KB Gold ni. Macam itulah kisahnya, tuan-tuan boleh berada bersama-sama dengan Koi. Bashir, tadi Bashir bercakap keras kaku. Lain okey ke kat sana? Allah. Tak apa. Mungkin bateri tadi. Bateri. Subhanallah. Okey. Kena check. Bila kita live ni dia teknikal tu biasa. Okey. Tadi Bashir dah berlega-lega, berdegar-degar dah bercakap tadi. Tiba-tiba keras kaku, lepas tu hilang. Okey. Amirun dah settle. Okey, kita patah balik semula ke Bashir. Kat mana tadi? Supaya pengenalan tadi dapat diteruskan dengan lebih baik. Okey, silakan Bashir. Semula pun boleh, nak teruskan balik semula pun boleh, tak ada masalah. Silakan. Okey, baik, saya teruskan. Nama diberi Muhammad Mubashir bin Syafi'i, sekarang berumur 24 tahun dan sekarang merupakan penuntut tahun akhir jurusan Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia.
Jadi saya merupakan sahabat baiklah kepada saudara Amirun, yang mana kita orang ni merupakan classmate di universiti. Jadi kalau nak cerita macam mana kita orang mula dalam dunia KAB Gold ni lah, ketika mana sewaktu kita orang pergi ke pesta buku di Kuala Lumpur yang merupakan event tahunan di Malaysia ni. Jadi kita orang tertarik dengan, sebenarnya kita orang ni memang nak simpan emas, tapi tak tahu kat mana yang sesuai dan memberikan keuntungan lah kepada kita kan. Jadi nampak satu tempat tu KAB Gold. Kebetulan waktu kita pergi tu ada dia punya founder sekali, Khairul Anwar Basri tu. Dan orang first yang kita orang jumpa adalah Tuan Master Koi sendiri, dan dia lah memberikan penerangan kepada kita orang mengenai bagaimana KAB Gold, sistem dia apa semua. Dan saya ingat lagi waktu tu kita orang ni dapat hadiah buku, yang mana buku tu desain sendiri oleh ditandatangan sendiri oleh Encik Khairul Anwar Basri itu. Jadi bagi saya itu ada satu, walaupun ia pertemuan singkat, tapi perkenalan itu panjang sehingga ke hari ini. Dan saya tak tahu yang hari ini saya berpeluang untuk berkongsi kepada tuan-tuan semua dan cakap mengenai emas. Itu sedikit mengenai latar belakang saya. Alhamdulillah, baik. Kalau menyurut balik bagaimana kita bertemu, ialah kita bertemu di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun lepas. Maknanya ini dah bulan 4, tuan-tuan dah bersama dengan tim Master Koi, dah berusia hampir 10 bulan lah, kalau macam tu kan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan berdua, tahun ni PBA KL 2025, kali ni KAB Gold ambil boost. Tahun lepas kita tumpang dekat Hamari Group. Tahun ni kita ada orang kata apa, ada boots, dan insyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan lancarkan 1 ataupun 2 buku keluaran terbaru KAB Gold bercerita pasal emas. Dan salah satu bukunya insyaAllah, kalau tak ada arah melintang, ditulis oleh hampir 10 orang penulis daripada duta-duta dan juga executive partner daripada KAB Gold tu sendiri. Okey, maknanya kau salah seorang daripadanya lah. Kau ada 3 tajuk dalam buku tersebut yang kau nak share dengan sahabat-sahabat semua. Dan insyaAllah sepanjang 10 hari tu kau ada di sana. Kalau Bashir dan Amirul nak ajak kawan-kawan datang join pun tak ada masalah. Boleh duduk dekat bus ramai-ramai. Kita memeriahkan lagi bus KAB Gold 2025 tahun ni. Lock the date tau, lock the date. Sebab PBB KL dia dalam 10 hari tak salah, 9 ke 10 hari, dia seminggu lebih kan. Jadi insyaAllah takut ada kawan-kawan yang berminat nak tahu lagi pasal emas dulu, kau yang jumpa tuan-tuan berdua. Tahun ni insyaAllah tuan-tuan berdua yang jumpa orang lain pula untuk join sama-sama insyaAllah. Baik, terima kasih atas semua kalimah yang ada. Okey, kita terus pergi kepada tajuk pertama. Dan untuk soalan, kau mulakan dengan Bashir dulu, kemudian baru diikuti oleh Mirun. Begitulah berselang-seli sambil-sambil kita update apa info-info terkini berkaitan dengan emas. Dan untuk pengetahuan penonton-penonton yang ada, 5 mata memandang dekat sana, dekat live ni sekarang, harga emas hari ini dan semalam adalah harga ATH all time higher. Okey, kalau dalam KAB Gold harga kita RM479. RM479. Kalau Mirun dengan Bashir lah, kau boleh tanyalah, mula-mula beli emas dengan KAB Gold berapa harga? 1 gram. Mula-mula join hari tu. Mula-mula join, kalau saya beli waktu 1 gram masih lagi kepala 3 lah, 300 lebih, 39. 3 series kan? 3 series kan? Tahun lepas bulan 6 rasanya tak tahulah, 3 lebih lah, dekat 4 dah rasanya masa tu. Sekarang ni harga dah 479 tuan-tuan. Okey. Dan kita ada UE Plus. Kalau tak nak cerita pasal UE Plus, tapi UE Plus kita 470. Harga puncak emas plus, kau boleh katakan harga akaun emas fizikal antara yang paling murah dekat market di Malaysia sekarang ni, 470 tu UE Plus. Dan kalau kita tengok harga 1 gram fizikal ni 488 hari ni. Okey, nanti kita update dari semasa ke semasa. Sepanjang perbualan kita ni kita update juga harga-harga emas dalam KAB Gold, mungkin boleh buat rujukan oleh tuan-tuan berdua dan juga rakan-rakan di luar sana. Baik, bukan dimahnya kita dah berkenalan dan sebagainya. So kau nak
mulakan program kita ni, tajuk kita mudah saja, Raya Gaya Emas 2025. Masa memula dengar tajuk Raya Gaya Emas, apa yang terfikir, berlega di fikiran Bashir dulu lah. Sekejap lagi tanya Amirul. Bashir, mula tanya Raya Gaya Emas ni tajuk apa pula ni? Apa yang terlintas dekat Bashir dulu? Silakan Bashir. First thing first, yang mana bila saya tengok tajuk tu sendiri, saya macam ish, sebab saya tak pernah tahu dan tak pernah tengok sendiri sharing yang berkaitan Raya Emas, dan bagi saya agak barulah tajuk ni. Dan sebenarnya ada satu peluang pada saya lah untuk saya berkongsi apa yang dimaksudkan dengan Raya dan juga emas ni. Biasanya kalau Raya ni mestilah okay, kita dapat duit apa semua tu kan. Tiba-tiba ini tajuk Raya dan Emas. Jadi secara tak langsung hari ni saya juga akan kita akan tahu apa yang dimaksudkan dengan Raya dan juga emas itu, InsyaAllah. Okey, Amirul pula macam mana? Amirul punya terfikir apa bila sebut kita tengok pada tajuk ni, Raya Gaya Emas 2025 ni, apa yang Amirul fikirkan? Yang saya adalah bila saya pernah tengok sebelum ni, bila orang grad yang dah konvo, dia bukan bagi setakat bukit yang bunga-bunga tu kan. Dia ada juga parent yang bagi berbentuk dinar lah, berbentuk gold bar, walaupun 0.5, 0.25, 1 gram. Jadi bagi saya tu agak satu yang rare dan ada tujuan itu. Jadi bila saya dengar Raya Gaya Emas emas, jadi Raya Gaya Emas Raya Gaya Emas, betul. Raya Gaya Emas yang mana bila saya dah terfikir, okey, saya rasa mesti ada pemberian duit raya tapi dalam bentuk gold ataupun emas lah. Itu yang saya terfikir. Yang secara di benak fikiran saya terbayang benda itu. Itulah. Okey. Betul. Baik. Sebenarnya Raya Gaya Emas adalah tajuk yang berkaitan dengan raya, tapi kita nak orang faham bila raya ni biarlah orang kata bersederhana, biarlah ada simpanan, jangan sampai raya tu kita berbelanja bermewah. Maksudnya bila kita mengajak orang untuk simpan emas, maknanya dia faham dan dia kena maklum yang dia kena ada simpanan, tapi bukan lagi melalui tunai, kita buat dalam bentuk emas juga. Dan sebenarnya Raya Gaya Emas ni adalah peraduan yang ada dalam KB Gold. Tahu kan pasal peraduan tu? Pembelian minimum 1 gram, tuan-tuan layak untuk mendapat satu tiket cabutan yang mana hadiah utamanya adalah tunai RM10,000. Itulah bau raya. Bau raya. Beli 1 gram dengan KB Gold, 1 gram, 1 tiket. Maknanya kalau 10 gram, 10 tiket lah. Alhamdulillah, minggu ni Koi ada beberapa anak emas buat pembelian sampai 40 gram tau. Dia naik level automatik sebagai gold manager dan automatik juga dia dapat 40 cabutan. Untuk cabutan kita pada 11 hari bulan, tak salah Koi, 11 hari bulan April. Tarikh tutup peraduan ni adalah pada 7 tu last. 7 tu adalah Isnin satu lagi. Itu last lah. Ini mungkin Mirun dan juga Bashir nanti manalah tahu kan, 24 tahun belum kahwin dan sebagainya. Orang biasa 24 ni kadang-kadang terima lagi duit gaya kan. Duit gaya tu nanti cuba kumpul-kumpul, at least beli 1 gram, mana tahu rezeki tak salah alamat, tiba-tiba menang pula 10,000. 10,000 nanti boleh refer balik pada peraduan. Nanti kita akan bercerita juga. Cepat-cepat je Amirul Amin kan. Okey, baik. Untuk soalan pertama, apa yang buat Bashir tertarik beli emas ni sebenarnya? Dan simpan berbanding orang lain yang anak muda kan, dia cenderung dengan lifestyle, cenderung dengan trend-trend terkini. Tapi tiba-tiba kau dapati ada anak muda yang belajar lagi, beli emas. Bukan setakat beli emas, upgrade level lagi sebagai advisor. Ni soalan direct kepada Bashir. Kalau Bashir boleh sharekan pada kita dalam komunikasi kita hari ini, silakan. Okey, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkenaan dengan soalan Tuan Master Koi, apakah yang membuatkan saya tertarik untuk menyimpan emas ni berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain yang mana mewah dengan hidup masing-masing lah. Okey, bagi saya bila kita sebut naik emas ni, ia adalah merupakan satu investasi ataupun investment yang mana
bagi saya ia adalah satu investment yang sangat hebat dan juga stabil. Kerana nilainya ni dia cenderung dan tak terpengaruh dengan inflasi yang jangka panjang. Dan yang keduanya, bagi saya emas ini merupakan satu investment untuk jangka masa yang panjang dan secara tak langsung ia dapat membantulah dari segi kewangan ekonomi diri sendiri. Dan bila tanya saya apakah membuatkan saya ni rasa nak simpan emas tak macam kawan-kawan lain, tipulah kalau saya ni tak ada perasaan macam kawan-kawan lain yang mana mewah dengan hidup masing-masing kan, pergi sana maksudnya nak bermewah-mewah dengan hidup lifestyle masing-masing. Saya pun ada perasaan tersebut, tapi bila saya ada satu kesedaran yang mana pentingnya untuk simpan emas dan bagi saya tak perlu pun untuk kita tunggu di satu masa yang mana kita dah mempunyai pekerjaan yang stabil, kita dah ada family, baru kita nak simpan emas. Bagi saya pada peringkat sebagai kita yang tengah study ni pun dah boleh mulakan, dah boleh membuka langkah untuk menyimpan emas. Baik, seterusnya simpanan emas ni bagi saya dia merupakan pelindung kepada kita punya nilai mata wang ataupun nilai dalam diri kita. Maksudnya apa? Dengan simpanan emas ni ia merupakan ia bagi jangka masa yang panjang sebab kita tak tahu ke depan nanti macam mana politik dan ekonomi kita, negara kita kan. Dengan sekarang ni pun kita dah tengok dengan harga-harga semua dah naik kan, ekonomi tak stabil apa semua. Tapi bila ada emas ni, bagi saya emas ni dia membantulah, dia tak menjejaskan pun. Walaupun negara kita cakap politik dan ekonomi tak stabil, okey. Tapi bila dah ada emas ni, dia sikit sebanyak dapat membantu kita dari segi kewangan kita. Baik, saya fikir itu untuk soalan pertama daripada Tuan Master Koi. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Bashir. Betul. Okey, kau tertarik dengan perkataan politik dan ekonomi dan kita nampak sekarang ni kenapa harga emas sekarang ni sangat mendadak kenaikan dia. Sangat mendadak daripada akhir bulan 10 tahun lepas hinggalah bulan 4 tahun ni. Okey, dia punya kenaikan dia hampir 100% dia punya kenaikan. Kalau dululah kalau kita boleh tengok apa harga yang lepas. Harga lepas dulu harga lebih kurang dalam 360 350 je pada bulan yang sama tahun lepas. Okey, tahun ni dah naik 479 dah ATH dah untuk 2 hari berturut-turut. Harga dah naik lebih kan 108-112 ringgit. Kalau kita tolak buyback sekalipun tuan-tuan dah untung hampir 1 ringgit dah sebenarnya. Untuk 1 gram tau. Ini tak pernah berlaku pada zaman-zaman sebelumnya. Kau join emas 2006. Lama gila. Masa tu harga 40 ringgit segram. Okey. Kau masih simpan lagi 2.5 gram yang kau pernah dapat. Bukan pernah dapat. Pernah dipaksa beli oleh sahabat kau. Cina tau. Bukan Melayu. Dia paksa kau beli 3 keping. Sebab apa dekat kepingan tu ada ayat Quran, jadi dia tak nak, dia suruh kau beli. Masa tu kebetulan kau adalah seorang technician dekat salah satu perusahaan komputer lah. Okey, cerita kemudian nanti. Tapi itulah bermulanya kau menyimpan emas. Sebenarnya harga emas sepanjang zaman tak pernah murah. Tuan-tuan masa beli 300 lebih dulu pun rasa mahal, betul tak? Betul tak Mirun? Rasa mahal kan? 300 lebih. Sekarang ni kita tengok kalau aku masih pegang lagi fizikal tu, wow, ini dah untung 100 lebih dah ni. Dia akan ada 2 persimpangan. Nak jual ataupun nak tolak. Nak jual ataupun nak simpan. Ini akan jadi satu persimpangan lah. Ramai kawan-kawan koi semalam buyback, ramai yang buyback. Sebab raya. Tapi bila kita memahami fungsi emas tu, kita reda dan kita rasa ini rezeki kita dah simpan, dah untung 100 lebih, buyback, ada rezeki boleh balik. Ini cara-cara untuk kita bagaimana nak fungsikan emas lah. Okey, sahabat kita Mirun Mubashir hilang lagi sekali. Line dekat sana ni mungkin ada sedikit masalah agaknya. Mubashir, muncul semula. Okey, kau nak berikan soalan kepada Amirun lah tentang perjalanan Amirun dengan emas ni. Kau teruja bila Amirun pertama kali upgrade sebagai advisor, kemudian upgrade lagi sekali sebagai manager, dan kau nampak kau ada orang kata apa, ada protege lah
untuk dibantu pada masa akan datang, anak muda yang bersemangat menyimpan emas dan mungkin ada rezeki lebih agaknya untuk naik level. You all tahu kan, level dalam KIB Gold ni kita ada 3 level, ada advisor, ada manager dan gold manager dan group manager. Okey, itu yang paling tinggi. Semua orang nak pergi ke group manager sebab dia punya insentif dia paling tinggi lah. Okey, so dalam perjalanan Amirul dengan emas ni, bagaimana Amirul bermula sebenarnya? Adakah memang sebelum PBBKL kita jumpa 2024 tahun lepas, itu memang first time bermula ke ataupun dah sedar sebelum tu? Itu kau nak tahu yang pertama. Dan kenapa boleh bertekad ni daripada gold saver naik ke advisor, naik pula ke manager? Apa inspirasi yang Amirul ada? Boleh sharekan dengan kami semua hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Yang pertama saya jawab betul. Bila saya orang kata bila saya celik tentang emas ni. Secara totally alhamdulillah lah. Nak kata awal tidak awal, nak kata lambat tidak lambat juga. Sekitar tahun 2020. Masa tu saya berada di tingkatan 6. Saya ambil Sejarah Tinggi Agama Malaysia, STAM, di Shah Alam jugalah. Yang mana masa tu seingat saya 18 Mac ke 8 Mac kita ada COVID, PKP. Kemudian start saya celik emas ni selepas SPM lah. Bahasa mudahnya selepas SPM. Tapi saya start beli adalah semasa saya tingkatan 6. Okay, yang mana saya ada seorang boleh kata saya gelarkan dia abang angkat saya lah. Abang angkat saya ni dia memang bagi saya jadikan dia sebagai saya punya idola tentang kewangan lah, tentang kewangan, investment dan sebagainya. Jadi bila saya tanya pendapat dia, emas ni macam mana, so dia ceritakan lah. Dan dia pun ada join beberapa syarikat emas yang terkemuka lah. Jadi bila dia pun join KIB Gold, saya tanyalah pendapat dia macam mana. Jadi bila saya tengok, ada penasihat, lepas tu CEO-nya, saya tengok okey, orang yang terkenal dan orang yang trusted lah. Jadi bila saya dah tingkatan 6 tu, saya kata macam lama sangat saya duk kaji, duk tengok, tak boleh beli. Jadi adalah rezeki lebih selepas habis SPM tu. Jadi selepas habis SPM tu saya berniat lah. Masa lingkungan seingat saya bulan 8 macam tu saya start beli. Saya start beli 1 dinar. Masa tu agak rasa bergetar lah tangan sebab kita first time nak beli dan kita rasa duit kita habis. Jadi permulaan saya masa beli tu first memang kita rasa macam alamak sayangin duit ni. Lepas tu kita fikir balik. Kita dah tahu fungsi emas ni apa. Kalis inflasi, kalis ekonomi dan sebagainya lah. Jadi saya pun teguhkan hati saya. Tak apa, duit boleh dicari, emas ni susah sikit. Bila dah senang, bukan senang, bila ada direzekikan lebih ni kita beli dah sikit. Jadi terdetik bulan 8 tu, seingat saya dalam bulan 8 lah, saya beli 8, 9, 10 straight. Alhamdulillah lah time tu saya beli. Jadi bila dah start COVID balik, dalam lingkungan PKPD macam tu, dah start kerja sampingan iaitu kerja vaksin lah. Time tu saya hold dulu. Saya hold 2021 lah, awal 2021. Jadi kemudian bila dah ada konsisten beli tu, kita rasa ketagih tau. Kita rasa macam, macam nak beli lagi. Disebabkan pertama kali beli, kali kedua tu kita rasa macam, aku nak tambah lagi lah. Dia macam orang kata lah, dia macam ketagih kan. Dia macam tak puas nak simpan sikit. Jadi terdetik lah bertemu Koi pada 2024 tahun lepas bulan 6. Jadi bila saya pun dah tahu dan saya yakin dengan KIB Gold. Jadi saya terus tanpa banyak berfikir, sebab saya pun dah fikir dah sebelum tu, saya terus daftar kepada Tuan Koi. Jadi itulah yang pertama saya celik tentang emas. Jadi soalan yang kedua saya tak ingat. Boleh Master Koi ulang tadi? Yang kedua apa tadi? Okey, yang kedua tadi kau tanya kat mana pula tadi soalan dia? Jadi dua soalan tadi. Betul. Kenapa tekad nak bertambah simpanan ni? Daripada saver
betul, naik advisor, naik pula ke manager. Di mana kekuatan nak tambah ni? Rasa anak muda nak belajar lagi ni, dia ada masalah sikit dengan cash. Tapi kita nak tahu jugalah tekad tu datang dari mana. Silakan. Okey, berkaitan dengan soalan yang kedua ni, sebenarnya saya time tu saya agak risau juga sebenarnya. Tapi bila saya fikir semula, sebab saya sebelum tu saya pinjaman PTPTN, yang mana pinjaman PTPTN ni adalah untuk saya bayar yuran pengajian, yuran college dan duit makan sikit macam tu. Duit makan-makan lah. Jadi bila saya tengok bakinya taklah begitu lebih banyak, tapi saya adalah simpanan lain sikit yang saya rasa saya simpan still tak beranak. So bila saya fikir baik saya laburkan kepada yang boleh beranakkan duit, daripada saya masuk saham-saham yang entah betul ke tak tidak, dan saya pun memang tak yakin dengan yang lain. Jadi bila saya tengok emas lah, and then pula direzekikan tahun ni pula emas naik. Jadi apa yang membuatkan saya terfikir tu, saya fikir macam ni, sebabkan saya simpan duit di bank, nak kata berkembang tu sukar, dan tabung haji dan juga ASB dan KDBSP itu dalam jangka masa yang panjang lah. Tapi bila kita tengok emas, dia memang panjang juga, tapi dia memberikan nilai tambah yang mana lain daripada yang lain sikit, yang mana dia bekukan duit, dia bukan tambahkan duit, dia bekukan duit dan menaikkan nilai emas tu sendiri. Jadi itulah yang membuatkan saya tak fikir panjang. Saya kata okay, tak apa, saya yakin lepas ni insyaAllah ada lagi rezeki duit lain, duit PT masuk saya simpan, dan yang ada di bank saya tu saya belilah. Saya kata tak apalah, biar naik cepat sikit, dan kita apa yang ada tu kita gunakannya dulu. Macam itulah. Ya. Yeah. Okey. Untung tahun korang 2000 seawal masa kat universiti pun dah kenal pasal gold. Okey. Kau habis tamat belajar 2002, 2006 baru beli emas. Itu pun dipaksa tau. Rasa macam pada tahun tu gaji berapa je? Gaji tak sampai 1,000 pun. Nak beli emas walaupun harga RM40 segram, untuk 3 keping tu harga 600. Tapi nasib baiklah mamat tu minta kau bayar bulan-bulan, sebulan 200 potong. Rasa mahal gila untuk satu benda yang logam emas ni kecil, tapi tak tahu nak buat apa. Zaman korang masa belajar dah kenal. Zaman kau dulu masa belajar, geng-geng MLM ni banyak masuk dekat universiti. MLM tah apa-apa MLM tah. Kosui. Macam itulah bunyi je, we itulah. Tapi itulah yang berlaku, dan memang banyak duit hilang kat situlah pada zaman tersebut. Okey. Terima kasih pada jawapan daripada Amirun. Okey, kita pergi kepada Mubashir. Bashir, dalam kalangan kawan-kawan Bashir lah, yang sebaya dengan Bashir sekarang lah, di fakulti mana, Pengajian Islam sekarang ni. Okey, bagaimana dia orang tengok, yelah takkan Bashir tak pernah cerita pasal emas dengan diorang, mesti bercerita juga. Apa feedback diorang pasal bila kata jomlah join aku, jomlah daftar percuma je. Kadang-kadang kita agak skeptikal lah bila daftar percuma. Bila sebut emas, mesti orang cok kita ni dealer, agent, nak dapatkan komisen dan sebagainya. Mesti orang fikir macam tu. Sedangkan kadang-kadang niat kita tu baik. Niat kita tu suruh dia daftar, dia simpan untuk diri dia, bukan untuk kita pun, untuk diri dia. Itu yang penting sebenarnya. So, macam mana mereka melihat Bashir dalam situasi ini? Adakah diorang ni macam, wah best lah join je Bashir, ataupun skeptikal? Ini ejen mana pula ni? Cuba kalau Bashir boleh sharekan dengan kita orang semua. Silakan. Okey, baik. Berkenaan dengan soalan daripada Tuan Master Koi. Baik tuan-tuan. Start daripada kita ni mesti ada kawan-kawan. Dan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, bisnes ke apa ke, mesti kita nak orang support kita, betul. Jadi macam tu jugalah saya letak pada diri saya. Apabila saya buat sesuatu tu, mesti saya nak sama-sama kita ajak kawan. Sebab lagipun perkara ini dia memberi manfaat dan faedah kepada kita. Jadi berkenaan dengan soalan Tuan Master Koi tu, ada ajak kawan-kawan tak? Mustahil lah saya tak ajak kan. Sebab saya sendiri buat saya buat penyimpanan emas ni. Jadi macam mana cara saya untuk mengajak kawan-kawan? Sekarang ni kita ada media sosial tuan-tuan. Kita ada media sosial, kita ada Facebook, Instagram kan, status. Jadi walaupun saya tak selalu buat, maksudnya saya tak selalu post,
saya tak selalu share di status, tapi boleh kata kerap lah juga. Maksudnya setiap minggu tu ada juga saya akan sharing berkenaan dengan emas KAB Gold ni. Jadi ada kawan-kawan yang mana bila kita sharing je, dia orang akan tanya, macam mana ni berkenaan dengan KAB Gold? Apa dia punya sistem? Kalau yang ada juga sahabat-sahabat kita, sahabat saya yang mana dia orang invest ke emas tapi bukan di KAB Gold. Contohnya Public Gold dan sebagainya. Jadi itu tak apalah, kita tak cerita yang tu. Ini saya cerita pada kawan-kawan yang mana belum mula lagi untuk invest dalam dunia emas, tapi bila dia orang tengok saya share pasal kelebihan simpan emas, kemudian apa yang KAB Gold buat kan, ada apa, promosi harian, walaupun promosi dalam satu bulan tu kurang RM10, sehingga kan ada yang kawan saya tak percaya. Dia kata takkanlah emas jatuh harga murah kat KAB Gold, sedangkan di sekian-sekian company ni harga asal. Sebenarnya dia orang tak faham apa yang KAB Gold buat. Jadi kita explain lah macam mana sistem KAB Gold ni apa semua, sehingga kan adalah 2-3 orang yang berminat untuk join. Jadi kita share lah apa kelebihan, apa manfaat yang kita dapat kalau kita simpan KAB Gold ni kan. Kemudian ada juga yang datang tu sekadar macam nak muji kita je. Itu saya tak nafi lah. Dan sebab dia macam KAB Gold ni mesti MLM kan, nak ambil komisen daripada pembelian customer, apa orang bawah dia. Itu biasa tuan-tuan. Jangan kita anggap yang orang macam tu biasalah datang dalam bila kita buat bisnes semua, kita explain je lah. Jangan kita rasa down pula dengan apa soalan yang diberi itu semua. Jadi itu sikit sebanyaklah daripada soalan Tuan Master Koi lepas saya share. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Itulah perjuangan kita adalah memperkenalkan simpanan yang terbaik untuk masa depan. Dan sebab tu salah satu antara sebabnya kenapa nama wakil jualan yang kita guna sekian lama dalam KAB Gold tu kita ubah kepada executive partner. Sebab kita nak nampakkan yang kita sebenarnya tugas kita adalah untuk menjemput mereka datang jalan-jalan dekat website KAB Gold. Cara nak jalan-jalan tu adalah daftarlah dulu. Daftar jalan-jalan. Sebab tu kalau mereka nak tahu pasal KAB Gold, pertamanya adalah mereka daftar percuma dan kita bawa mereka jalan-jalan dalam website. Kat situlah akan timbul pertanyaan. Kalau kau dekat luar sana, kau akan suruh dia daftar baru tanya. Ini ramai yang kita kena melayan, tanya macam-macam tapi tak daftar-daftar. Disebabkan itulah semua perkara kalau berkaitan dengan emas, mereka susah nak faham sebab mereka tak nampak pun sistem sebenarnya yang Bashir cakap lah sebelum ni. Okey, terima kasih banyak Tuan Bashir atas penjelasan yang ada. InsyaAllah kita akan pergi kepada soalan seterusnya kepada Tuan Amirul. Tuan Amirul, apa mindset Tuan Amirul sekarang? Mindset. Maksud kau mindset dia adalah mindset simpanan lah. Ada orang kata simpan emas ni biarlah dah bekerja baru kita simpan. Duit tak ada lagi. Muda sangat nak simpan ni. Muda lagi. Belajar lagi. Dalam arti kata lain pakai duit mak ayah lagi contoh ataupun pakai pinjaman lagi. Tapi sebenarnya bagi kau respect pada anak muda yang pandai dah agih-agih duit ni. Jadi bila bermulanya simpan emas, apa mindset Amirul tentang kewangan ni sekarang? Bila Amirul dah bermula dengan emas. Silakan Amirul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sambung. Berkaitan dengan mindset ni, bagi saya dia tak semua orang terfikir benda ni. Walhal ada balik saya sendiri dan yang kita tengoklah sahabat-sahabat saya yang sebaya, yang baik yang senior ke yang bawah kita ke, dia berkaitan kewangan ni mungkin sebab dia diselesaikan dengan kemudahan daripada segi kewangan yang family bagi by bulan. Dan kita ni hidup dalam keluarga yang dulu susah. Sekarang ni Alhamdulillah taklah susah sangat tapi kita boleh survive lah. Jadi bila kita dah lalui daripada sekolah rendah tu, dulu sekolah rendah saya suka berjimat. Satu benda. Sekolah rendah dulu saya, ayah saya bagi duit belanja RM2, saya pakai 50 sen je. RM1.50 tu saya simpan. Lagi satu sebabkan saya pengawas. Jadi bila saya daripada sekolah rendah tu pun, parent pun ajak berjimat dengan bawa bekalan dari rumah, mak saya buat kuih. Jadi bila sampai ke besar ni dia memberi kesan lah sedikit yang mana bukan kita kedekut. Kita makan-makan juga. Tapi kita fikir simpanan. Maksud saya kita ada tujuan kita. Kita nak
nak buat apa dengan duit tu pada umur sekian-sekian. Kita nak beli apa sekian-sekian. Jadi bila kita dah tanamkan mindset simpanan dan mindset kewangan yang stabil, jadi bila kita nak beli sesuatu tu, kita akan duk fikir panjang sikit untuk kita tengok yang ni penting tak kita nak beli. Yang ni keperluan ke, kehendak ke, sebab tengok gaya orang lain. Dekat situ kita boleh tapis lah. Okey, macam sebelum ni saya tak ada motor. Bila saya tengok daripada tahun 1 sampai tahun 3, SEM 1. Sampai SEM 6 lah, sampai SEM 2. Tahun 1 sampai tahun 3 saya tak ada motor. Jadi bila saya tengok pergerakan tu agak terbatas dan saya kena tebal muka dan pinjam motor kawan walhal dengan Bashir sini pun saya akan tumpang dia selalu. Jadi bila dah naik tahun 4 ni dan tahun akhir saya bertekad lah. Okay, last year kena ada motor dan boleh untuk nak cari duit sampingan, kerja dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, tahun lepas direzekikan dengan izin Allah, dapatlah saya angkat dengan duit saya sendiri. Saya tak suka pinjam dan saya tak suka hutang. Jadi dekat situ bagi saya alhamdulillah satu pencapaian yang Allah rezekikan. Walaupun saya rasa lambat ke apa, tapi saya puas hati sebab dengan hasil simpanan kita dan kita buat sendiri. Dengan kita tanya mak ayah lah motor apa yang sesuai ke apa macam tu lah. Jadi dekat situ mindset kita ni, biarlah kita belajar berdikari, jangan harapkan orang lain. Tu saya punya tekad dalam hati saya lah. Belajar sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Itu saja. Okey, bagus. Amirul punya pandangan masa depan tu sangat baik. Sebenarnya bila kita beli emas ni, bukan Amirul, bukannya Bashir saja sebagai student, kau sebagai orang yang dah hampir 50 tahun berusia, dah ada keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang beli emas ni pun ada satu persimpangan juga. Nak beli ke tak nak beli? Kalau beli, apa efek dia? Kalau tak beli, apa efek dia? Dan macam tuan-tuan beritahu tadilah sebelum di awalnya, yang pasal ketagih tu, ketagihan emas ni, dia sampai satu peringkat kita akan pejam mata. Sebab tu betul kata Robert Kiyosaki, simpanan ni kena buat sebelum belanja. Kalau kita dah belanja baru nak simpan, memang tak akan simpan sampai bila-bila. Macam kata Amirul lah. Amirul daripada tahun pertama sampai tahun ke-3, ke-4 tak ada motor kan. Kalau untuk pengetahuan Amirul dan juga Bashir, kau tahun 1, tahun 2 je ada motor. Lepas tu jual motor tu tahun 3 sampai tahun 6 jalan kaki. Tumpang-tumpang orang. Pergi kelas. Tu kau dululah. Inisiatif yang kau buat pada ketika tu, kau cuba apply dekat college yang dekat dengan fakulti. Sebenarnya tuan-tuan bukan saja berada bersama dengan alumni UKM, tuan-tuan juga bersama dengan alumni FPI. Ni FPI, muka FPI ni dulu ni dekat dengan masjid tu. Duduk dekat situ juga sebenarnya, belajar sampai 6 semester di sana. Okey, alhamdulillah. Tapi ketika itu tak kenal emas tahu sayangnya. Tuan-tuan dah kenal. Itulah gunanya benda yang sangat baik kepada anak muda sekarang, itu simpan emas. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Cabaran simpanan anak muda. Okey, ni dia punya segmen dia. Baik, sebagai pelajar lah khususnya, ini soalan untuk Bashir. Bagaimana Bashir menguruskan kewangan untuk pastikan yang Bashir ni ada lebihan untuk simpan emas? Macam mana Bashir uruskan? Tahu PTPTN ni untuk guna itu, guna ni dan sebagainya, tapi masih lagi ada balance tu untuk beli emas, untuk simpan, sebab ada mindset, ada kesedaran yang betul lah tentang emas. Apa cabaran terbesar Bashir melalui sepanjang tempoh belajar ni dan sepanjang tempoh kenal KB Gold ni? Boleh Bashir jelaskan pada kami semua, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan perempuan, para pendengar dan para penonton di luar sana, saya yakin tuan-tuan dan perempuan mesti ada tanya, dia ni student, macam mana dia boleh mula simpan emas? Dia ni masih lagi belajar, masih lagi bergantung dengan mak ayah, macam mana dia boleh mula simpan emas? Jadi tuan-tuan, itulah merupakan salah satu cabaran utama bagi saya lah. Saya letak cabaran utama pada diri saya dalam untuk menyimpan emas. Yang pertamanya ialah modal sekali, modal permulaan, yang mana bagi saya agak terhad lah. Sebab kebiasaannya sebagai seorang student ni, kita orang ni depends on allowance ataupun ada yang beasiswa, pinjaman.
Dia tuan-tuan, beasiswa dan pinjaman ni lain. Dan saya adalah pinjaman. Bila sebut masa pinjaman ni, mestilah pinjam. Kita meminjam, so kita perlu bayar balik. In case kalau kita bukan grade first class lah. Kalau grade first class, alhamdulillah lah. Kalau beasiswa tak apa, beasiswa memang dah confirm dia dapat duit tu, so dia bolehlah belanja guna duit tu. Dan sehingga kan ada juga yang kerja sambilan semata-mata untuk dapatkan duit. Jadi sebagai saya sebagai orang yang dapat pinjaman PTPTN, apa yang saya buat ialah awal saya nak beli agak berat juga tuan-tuan. Sebabnya biasalah duit kan, bila kita fikir 1 gram pun mahal ni, macam mana aku nak beli ni, nak bayar duit college lagi, macam tu Amirun cakap tadi, duit college, duit SEM kan, duit yuran SEM. Jadi apa yang saya buat, bila masuk duit PTPTN tu, saya settlekan dulu, saya bahagi siap untuk college dan juga untuk yuran SEM saya. Jadi yang mana berbaki tu, saya guna belanja sikit dan selebihnya saya guna untuk simpanan emas lah. Walaupun tak adalah banyak sangat tuan-tuan, PTPTN ni sebenarnya sikit je. Tapi apa yang saya tengok, kalau kita ni bijak merancang kewangan kita, alhamdulillah sebenarnya kita boleh je buat tuan-tuan. Walaupun dalam kuantiti yang kecil, 0.25 gram, 0.5 gram. Jadi yang penting biar kita punya gram tu bertambah. Dan tak semestinya setiap bulan kita beli tuan-tuan. Yang penting kita konsisten untuk kita kembangkan lagi kita punya simpanan emas. Dan seterusnya ialah yang kedua, berkenaan dengan cabarannya ialah ketidakstabilan harga emas lah. Bila kita tengok kan harga emas, kalau nak bandingkan dulu harga emas dengan harga sekarang, confirm lah sudah lari agak jauh lah juga. Tapi tuan-tuan, kita kena ada satu mindset yang mana kalau kita tak start bila hari ni, kita start bila ni, kita akan rugi. Sebab apa tuan-tuan? Kalau macam saya kenal KAB Gold ni pada tahun lepas, dan waktu tu sekitar 30 seri. Dan sekarang dah 40 seri dan nak mencecah 500. Tuan-tuan, saya cakap mustahil kalau dalam tahun ni juga dia tak cecah 500. Maksudnya akan sampai satu masa emas ni 1 gram akan sampai dalam 500 lebih. Jadi apa yang saya buat dan apa yang saya fikir, saya tanam, kalau aku tak mula sekarang, aku akan rugi. Jadi start pada itulah saya mula simpan emas ni. Daripada wang yang saya ada PTPTN tu, saya bahagi untuk SEM, saya bahagi untuk college dan saya bahagi untuk belanja. Yang berbaki tu saya simpan untuk emas. Itu sikit sebanyaklah apa yang saya buat untuk diri saya berkenaan macam mana saya simpan emas ini. Okey. Sama-sama Tuan Bashir. Okey. Apa yang Tuan Bashir dan juga Amirun cerita ni, dia semua reflect pada apa yang kau pernah lalui dululah. Lalui dulu. Banyak benda lah lalui dulu. Kau pun bekerja sendiri. Untuk pengetahuan Amirun, Bashir dan juga penonton-penonton yang ada 6 orang ni, yang tengah tengok kita sekarang ni, live sekarang ni, masa kau tahun 1, kau ni walaupun dulu masa diploma pun dalam pengajian Islam, kemudian masuk ke ijazah pun ambil pengajian Islam, tapi kau ni ada satu minat, hobi lah, dia panggil hobi lah. Kau ni minat dengan IT. Okay, masa diploma lagi pun dah barai dah komputer tu kau kerjakan. Baikilah, kau ada skill untuk baiki komputer ketika tu. Dan apa yang kau buat pada tahun tersebut, tahun 1, tahun 2 tu, kau baiki komputer kawan-kawan ni. Masa tu baiki komputer lumayan tau, RM100 mahal. Kita charge sekali, sebab tu tahun 1, tahun 2 tu kau ada motor tu lah bawa balik komputer tu ke bilik, baiki kat bilik. Charge RM100. Tapi masa tu tak ada emas, rugi betul kan. Kalau masa tu ada emas, seronok. Agaknya dah berkilo dah kot emas kau hari ni. Kalau ketika itulah. Tapi tak ada. Okey. Lepas tu dulu kita orang suka buat CD tau, MP3 nasyid. Memang famous lah. Memang orang kata beratus-ratus keping jual, beribu kot jual. Kau pembekal utama ketika tu. Sampai beli satu mesin kopi CD daripada 1 kepada 10 buat cetak rompak kat bilik. Ni muka ni lah dululah. Okey, tapi API tau. Itulah ceritanya. Sebab nasyid kan, memang peminat nasyid kan dulu, zaman-zaman yang Marehan lah, zaman-zaman
sampai sekarang lah nasyid masih jadi minat anak-anak kita yang ada latar belakang Islamik di belakang lah. Okey, baik, kita pergi kepada Amirul. Amirul, cabaran simpanan anak muda. Okey, soalan keempat dan kelima ni nanti akan lebih kepada trend raya, tapi kita bermula dengan pengenalan dulu. Anak muda kita, anak muda je dulu. Banyak orang fikir orang kaya je Amirul boleh simpan emas. Mana datangnya duit budak ni? Boleh upgrade advisor, boleh upgrade manager. Sebab orang luar akan fikir emas ni orang kaya je beli. Student tak boleh beli. Sedangkan dia tak tahu kaedah beli emas ni bukannya 1 gram sedebut, 10 gram sedebut, sekilo sedebut. Tak. Kita ada sistem yang kita boleh bantu anak-anak muda ni simpan daripada sekecil-kecil jumlah hinggalah sebesar jumlah yang dia ada lah. So, kau nak tanya jugalah pada Amirul. Sebagai student lah, kita lebih pada anak muda lah, tak nak sebut student. Sebagai anak muda, okey, bagaimana Amirul buktikan yang sebenarnya emas ni bukan orang kaya je boleh beli, kami pun boleh beli. Nak pula kami ni student pun boleh beli. Boleh share dengan kami semua apa yang boleh disampaikan kepada penonton di luar sana. Silakan Amirul. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sambung. Berkaitan soalan Mas Tuan Mas Tukoi. Orang kaya je yang boleh beli emas ni. Jadi orang student ke orang yang bukan have ni tak boleh beli. Salah tu mindsetnya. Yang mana bila sebenarnya saya pun kita tak jangkalah kita direzekikan untuk celik emas ni dan sebagainya. Tapi bila mana yang kita tengok, bila kita fikir kita biasa-biasa saja dan kita rasa nak beli emas tu sebabkan kita duk fikir pasal kewangan dan masa depan. Kita duk fikir, kan di akhir zaman nanti emas, dinar dan dirham akan digunakan semula. Yang mana kalau kita tak ambil orang kata tak ambil langkah awal, nanti takkan bila dah berlaku zaman tersebut baru kita sibuk nak cari emas, nak cari dirham dan sebagainya. Jadi dekat sini sebenarnya bila orang kata orang kaya je yang boleh beli, tidak semestinya. Walhal kalau kita tengok sendiri, orang yang gaji berpuluh-puluh ribu, berbelas ribu, berkemungkinan mereka pun tak ada simpanan emas. Berkemungkinan. Saya tak kata semua. Berkemungkinan. Sebab apa? Sebab ada komitmen kereta, komitmen rumah, komitmen insurans dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab kata orang kita semakin besar gaji, semakin besar periuk, semakin banyak kerak nasi. Jadi dekat situ lah kita fikir, kita jangan tengok yang atas, kita tengok kemampuan kita nak beli, kita beli. Dan kita yakin bila macam kami student, kami tidak ada orang kata tak ada duit yang masuk setiap bulan. Kami setiap sem itu pun pinjaman. Yang mana pinjaman ni kita kena bayar balik. Jadi bila orang kata nak beli emas ni, kau ni masih student, biarlah orang cakap macam tu, tapi kita buat apa yang kita tengok dah memang benda ni kebaikan untuk kita lah. Dan kita boleh bagi nasihat dekat mereka, fikir selepas habis belajar kita tak ada kerja, saving wallahualam. Jadi yang masa tempoh belajar ni lah kita ada dapat duit sedikit daripada PT ke, JPA ke, MARA ke dan sebagainya, dijadikan modal untuk kita buat simpanan emas sikit. Lama-lama jadi banyak. Jadi dekat sini apa yang boleh saya kongsikan kepada para penonton, kita tengok pada tahap diri kita sendiri, yang mana bila ada tujuan yang jelas, walau apa jua cara pun kita akan cuba atasi. Contoh, duit kita sikit, jadi kita akan atasi dengan cari part time, buat Grab ke, buat Foodpanda ke dan sebagainya. Dan kita nak capai kita punya, contohlah sebulan kalau student mungkin sukar sikit, tetapi bagi orang yang dia ada azam yang kuat, dia akan nak juga dan dia akan buat apa jua sekalipun cara, asalkan benda tu halal dan baik, dia akan cuba. Daripada saya itu saja. Okey, baik.
Satu perkongsian yang jujur, yang sangat baik daripada Tuan Amirul. Alhamdulillah. Yang ini yang kita nakkan daripada anak-anak muda lah yang berkaitan dengan simpanan ni. Susah untuk kita bercakap pasal nikmatnya simpan tu sebenarnya. Kecuali kalau kita memahami apakah bentuk ilmunya, apakah caranya, dan apakah, di manakah platform dia. Itu yang kita nak kena jumpa. Tapi rugilah kalau kita dah ada kawan-kawan yang ada semangat simpanan tapi kita tak bantu. Sebab tu kita dari semasa ke semasa, branding diri ni penting juga sebenarnya. Cara online, cara offline. Koi sangat teruja bila Amirul dan juga Bashir ni terima jemputan join live. Dan ada juga di kalangan kawan-kawan yang memang hebat dengan mas tapi menolak jemputan tu, tapi bukan menolak sepenuhnya lah, menolak because of ada halangan-halangan terkini, dan mereka akan comeback insyaAllah pada satu hari nanti. Bila kita tengok balik, kita punya sharing ni, nanti kita akan rasa macam teruja. Wah, aku kena cakap betul-betul dengan kawan-kawan ni. Sebab aku simpan emas ni bukan untuk aku kaya, tak. Tapi sebenarnya aku nak kayakan kau. Itu sebenarnya. Kayakan macam mana, macam kata siapa tadi, Bashir lah. Di hujung zaman nanti emas orang akan cari dinar dan dirham, betul. Tapi satu persoalannya, berapa dah harga pada ketika tu? Orang dah mula share. Contohnya hari ni kan, hari ni harga 1 dinar. Nak uji sikit lah Amirul dan Bashir. 1 dinar hari ni berapa harga tuan-tuan? Ada cek tak? Orang jual emas, orang share pasal emas ni, dia kena update harga dinar hari-hari, harga 1 gram hari-hari. At least lah, kalau kawan-kawan dia panggil, weh, ni token emas. Kau biasa yang dekat office, orang panggil token emas. Token emas dah sampai. Sebab dia tahu kau memang jual emas, memang cerita pasal emas, online. Padahal tak kacau hidup diorang pun dekat office pasal emas ni, tapi mereka ikut. Mereka jadi silent reader sebenarnya. Sebab tu saya suka like untuk update dekat kita punya status. Kau bagi sedikit tip lah kepada rakan-rakan student, rakan-rakan anak-anak muda. Kalau malas nak bercerita sangat pasal emas dekat kawan-kawan, kadang-kadang kita ni ada rasa malas nak bercakap, betul tak? Tapi jangan biarkan tangan tu duduk diam. Tangan tu update je dekat status WhatsApp, status Telegram, Instagram, Facebook. Update je. Update harga, update apa yang orang sharing. Kita ada group kan. Kat group tu apa yang kami update dekat group, update balik dekat status sendiri. Kawan-kawan akan tengok. Kau beramai silent reader yang upgrade sebagai executive partner diam-diam. Tapi kita tahu sebab dia ada mesej sampai kat kita kan. Rupa-rupanya dia dah lama follow kita. Tapi sebab kita tak update, sebab tu kita kurang dapat network. Sebab tu kita kena rajin update lah di semasa ke semasa, insyaAllah. Okey, harga 1 dinar hari ni RM2,045, tuan-tuan. 1 dinar 4.25 gram. Kau beli dulu dinar 500 lebih je. 500 lebih. Itu harga paling, itu harga dinar pertama kau pernah belilah. Tapi tak, bukan untuk kahwin. Memang untuk simpanan. Kahwin tak pakai dinar pun dulu. Okey. Setengah dinar harga hari ni 1,027. Setengah dinar dah 1,000 lebih. 1 dinar dah 2,000 lebih. Akan datang tak tahulah. Boleh jadi 6,000, 7,000. Kita tak tahu. Betul lah. Zaman kita sekarang ni harga dah mahal. Tapi akan datang lagi mahal. Nak mula ke nak tengok je dulu. Kalau nak jadi seorang yang berkira-kira, jadilah seorang berkira-kira sepanjang hayat. Tak ada masalah. Kita tak rugi apa-apa pun. Tugas kita menjemput. Okey. 1 gram 488, setengah gram 230. Ini harga fizikal semua Ini harga fizikal. Baik, untuk Mubashir, mana Bashir? Bashir hilang. Sekali lagi. Bashir ada? Bashir ada. Baik, soalan untuk Bashir. Perubahan trend raya. Kita dah masuk pada topik. Kau saja mulakan soalan berkaitan dengan topik kita pasal raya ni. Pada soalan yang keempat, kita pergi kepada perubahan trend raya lah. Masa zaman Bashir, masa zaman Koi dulu, biasanya orang bagi duit je lah. Buka-buka sampul RM2, RM3, RM5, RM10, RM50. Kalau RM50, mesti kita cop pakcik tu kaya. Tapi bayangkan satu hari nanti, buka je sampul, emas keping. Lagi kaya daripada pakcik yang bagi RM50 dulu, betul tak?
0.5 gram pun dah 100 lebih nak weh. Itu trend raya guna emas kau dah mula 2 tahun lepas. Masa tu kau dah mula bagi 1 gram, 1 dinar dekat mak ayah lah. Tahun lepas kau dah mula bagi dekat adik-beradik. Okey, adik-beradik lah. Kita mengala-alukan keakraban dan juga darah sibling tu kita dah mula bagi. Sebenarnya tu secara sinisnya lah kita jemput diorang untuk nampak simpanan emas tu sejauh mana pergi dia. Tahun ni insyaAllah anak-anak saudara akan mula menerima lah emas daripada kita. Itu peringkat orang yang dah biasa, dah faham pasal emas. Jadi mana pula Bashir? Hilang. Ini soalan untuk Bashir, tapi kalau Mirul nak jawab pun boleh, tak ada masalah. Ini soalan untuk Mirul. Soalan untuk Mirul pun boleh, kita start dengan Mirul lah dulu. Sama je, tentang trend baru pasal simpanan emas hari raya. Jika emas sebagai duit raya semakin popular, ini untuk Amirul jika emas sebagai duit raya itu semakin popular, bagaimana Amirul nampak impact dia kepada anak muda? Impact dia kepada anak muda. Faham soalan tu Minta maaf. Tak apa. Kau jam soalan ni kepada Amirul dulu sebab tadi Bashir hilang. Okey, nanti lepas ni kita pergi balik mula kepada Bashir. Jika emas sebagai duit raya ni semakin popular, akan datang kita tak tahu. Mungkin akan datang inilah trend dia. Bagi emas 0.1, 0.2, 0.25 itu mungkin dah jadi trend akan datang. Bagaimana Amirul tengok impact dia kepada mindset anak muda tentang nilai wang dan simpanan. Silakan Amirul. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan impact pada nilai wang dan simpanan, apabila trend memberikan lagi ni ditukarkan kepada emas. Bagi saya, yang pertama, satu membuka minda macam saya ni lah, seorang pemuda yang mana remaja ni hidupnya sentiasa nak fun, sentiasa nak bergaya. Jadi bila kita ubah mindset bagi bergaya kepada emas, tidak sebenarnya satu penyampaian, satu tujuan yang mana sebenarnya orang tu ada nak bagi kesedaran dekat pemuda tersebut. Yang mana bila kita tengok sebenarnya emas dia macam mungkin emas ni aku nak buat apa? Jadi bila dia dah dapat kali pertama tu, and then dia rasa bingung dan dia akan tanya mak ayah dia, emas ni boleh buat apa je? Mungkin daripada situ parentnya akan terangkan, oh emas, bagus tu. Bila parentnya dah terangkan, dekat situ kita boleh tengoklah yang mana seorang tu dia akan dibukakan minda tentang kewangan, tentang kalis inflasi. Jadi bila dimulakan dengan dia dapat hadiah ke, dapat emas raya ke kan, jadi sebenarnya satu batu loncatan lah dekat orang tersebut yang mana sebagai langkah dia nak simpan untuk seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya apabila dikatakan ditukarkan kepada emas, bagi saya yang saya fikir adalah kemelesetan ekonomi. Bagi saya lah. Sebab apa? Selagi mana kita tengok bila ekonomi sesuatu negara itu dah mula goyah, sebenarnya dalam fasa bahaya lah. Yang mana akan digunakan mata wang dinar, mata wang dirham dan sebagainya untuk disandarkan dan dielakkan daripada kalis inflasi. Bila dah bagi emas ni, mesti ada satu mesej yang mana ekonomi negara tersebut ataupun kita punya sistem kewangan agak dalam fasa yang tidak baik. Jadi dekat situ bila ditukarkan kepada emas, satu trend yang bagus dan mesti ada mesej yang nak disampaikan. Sebab apa, bila kita tengok negara-negara BRICS kan, Brazil, apa benda semua tu yang nak ditukarkan mata wang mereka emas. Jadi Amerika ni dia akan marah. Sebab apa? Dah tak pakai dolar. Jadi sebab itulah
adanya sekatan-sekatan apa benda semua tu, dan disebabkan itu harga emas terus melambung naik. Jadi sebenarnya bila kita bagi emas dekat budak-budak ke dekat saya sini sebagai seorang remaja, student dan orang yang dah kahwin pun sebagainya sebagai satu mesej lah. Mesej untuk kita mula sedar tentang ekonomi dalam keadaan yang bagaimana, dan satu simpanan yang kita nak jadi sebagai kita nak bekukan lah, yang mana kita pun tak tahu akan datang ni macam mana. Jadi bagi saya trend yang bagus dan impak kepada masyarakat ni, kesedaran tentang menyimpan emas tu sangat tinggi. Tu daripada saya. Okey, terima kasih Amirul. Kadang-kadang bila anak muda bersuara ni, kita tak terfikir dia boleh fikir sampai ke level lebih baik, sebut pasal BRICS dan sebagainya. Tajuk BRICS pun agak menarik yang kita boleh bincangkan pada masa akan datang berkaitan dengan ekonomi dan juga ekonomi Islam itu sendiri. Kau tertarik dengan apa yang Amirul sampaikan sebentar tadi, sentuh juga pasal BRICS dan sebagainya. Tahniah anak muda, alhamdulillah. So balik pada Bashir sebelum Bashir hilang. On off hari ni Bashir. Okey, pandangan Bashir pula pasal trend pemberian emas dalam bentuk gram berbanding tunai. Silakan Bashir. Mudah je soalan dia. Okey, berkenaan dengan soalan Tuan Master Koi, apakah benefitnya lah kalau kita bagi dalam bentuk gram banding dengan wang tunai emas. Okey, baik. Contoh kalau dulu, kalau macam kita beraya, kalau saya sendirilah, kalau beraya apa semua, bila dapat duit raya tu, mesti saya ada satu sifat tau, saya ada satu habit yang mana duit yang banyak ni kita akan simpan pada bank. Okay, macam tu jugalah saya, yang mana saya sendiri nak simpan dalam bank. Contoh bila dah dapat duit raya apa semua, kita akan kira-kira, okay, separuh ni belanja untuk kalau nak beli apa-apa kan, beli kasut ke apa sebagainya, dan selebihnya tu simpan dalam bank. Itu saya dululah. Jadi bila tanya kalau sekarang ni, saya sangatlah menyokong kalau kata trend yang baru ni kita bagi dalam bentuk apa yang tuan, bila kita bagi dalam bentuk gram ni, sebenarnya tak tahulah, pada saya kan, bila ada bentuk gram dia rasa sayang nak guna. Sebab dia lain pada yang lain kan, kalau dah bila kata emas ni dia lain pada yang lain. Saya rasa saya nak guna. Macam tu jugalah dengan jumlah emas yang saya ada sekarang ni, kalau saya fikir untuk saya nak withdraw contohnya untuk guna ke depan nanti ke pun, dia ada rasa satu perasaan yang sayang lah nak guna. Macam tu. Kemudian bila kita beri dalam bentuk gram ni juga, sebenarnya ia memberi manfaat yang banyak lah kepada kita untuk kita guna ke depan nanti. Sebenarnya kalau kita simpan dalam bank pun ada benefit dia. Duit itu dia akan berkembang apa semua. Tapi bila cakap kalau nak dibandingkan dengan emas ni, sebenarnya dia memberi benefit yang lebih banyak. Sebab apa, ke depan nanti kita tak tahu apa yang akan terjadi. Macam tu Amirul cakap tadi kan, takkan nak tunggu zaman tu datang barulah kita mula nak simpan emas. Sebab sampai satu masa emas ni akan digunakan berdasarkan mana hadis Nabi yang mana saya sempat cari tadi daripada katanya sekejap daripada Abu Bakar Ibnu Abi Maryam, dia melaporkan akan tiba satu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia, maka simpanlah dinar dan dirham. Hadis dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bila daripada hadis ni tak ada hadis yang sebut pasal simpan duit ringgit ke apa ke, tak ada. Tapi yang dimentionkan adalah dalam bentuk dinar dan juga dirham. Jadi daripada situ kita dah boleh nampak sebenarnya dinar dan dirham ni mempunyai satu nilai yang agak rare lah, yang mana dia agak special. Memang ke depan nanti kita akan digunakan. Sekarang ni mungkin orang tak terlalu pandang sangat kepada emas. Emas nak buat apa sangat kan? Aku duit banyak, bolehlah nak beli itu ini apa semua. Kalau sekadar ada emas, sekadar boleh simpan je. Sebenarnya tak semua orang mampu berfikir dan melihat seperti mana yang kita fikir sekarang ni. Jadi bagi saya emas ni sebenarnya mungkin dia tak bantu sekarang, tapi untuk masa depan sebenarnya dia sangat memberi manfaat kepada diri kita. Okey, baik. Okey, alhamdulillah, pandangan yang baik juga daripada Bashir. Sebelum kau terlupa kita banyak komen sebenarnya, ada banyak yang komen tapi kau baca daripada atas. Okey,
Ustaz Muhammad Abu Bakar. Ini adalah kalau dalam ranking KOI ni dia adalah cucu emas KOI lah. Dia di bawah anak emas KOI, di bawah lagi satu. Dan Ustaz Muhammad ni duduk di Greek. Duduk di Greek. KOI pun pernah juga panggil dia live, tapi masa tu dia ada halangan. Akan datang kau akan bertemu dengan Ustaz Muhammad pada masa akan datang. Seorang mudir sekolah tahfiz. Ni hebat ni, orang hebat. Dia beritahu sini terbaik anak muda. Lepas tu dia ada update kat sini Mubashir Emas. Sebenarnya untuk perkataan Mubashir, kau dah lama guna perkataan Mubashir Emas sebagai branding. Tapi kalau Mubashir nak ambil title tu, boleh je ambil lah. Boleh jadi satu branding lah, macam Amirun Emas, boleh jadi satu branding untuk orang kenal siapa Mubashir, siapa Amirun. Dia boleh sebab kau dah lama guna perkataan Mubashir Emas ni, sejak 2 tahun lepas guna perkataan Mubashir Emas. Bagus sebenarnya guna perkataan ni untuk brandingkan diri. Okey, Puan Azian Hassan beritahu semoga lebih ramai anak muda di luar sana yang punya pandangan dan pendirian seperti saudara Amirun dan juga saudara Bashir. Dan kita ada seorang lagi ni, Duta Emas seperti mana KOI juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Waalaikumsalam. Al-Fakir Faisal. Ini antara komen-komen yang ada lah pada kali ini. Baik, kita dah memasuki soalan terakhir. Sekejap je, sedar tak sedar jam dekat KOI punya live ni menunjukkan kita dah pergi sejam lebih dah sikit. Sekejap je masa berlalu, dah soalan terakhir dah. Mudah kan? Seronok kan kita bercakap macam ni. InsyaAllah akan datang kalau Amirun dan juga Mubashir nak buat satu program bercerita pasal kewangan dan emas dekat FPI, boleh jemput. Kau ready anytime. Okey, kita boleh sembang-sembang. Kita boleh sembang-sembang dekat fakulti. Kita pun alumni juga dekat FPI tu, tak ada masalah. Boleh buat sembang-sembang. Mungkin kita boleh cerita kefahaman pasal emas dan masa depan ni macam mana. Okey. Untuk soalan terakhir ni, kau patah balik pada Bashir lah. Bashir tadi hilang. Kemudian kita pergi kepada Amirun. Dan patah balik ke Bashir. So soalan terakhir ni memang untuk Bashir dulu lah. Okey, nasihat Bashir lah. Okey, nasihat Bashir kepada anak-anak muda lain lah. Minta maaf kita fokus pada anak muda, tapi insya-Allah di dalam network kita ni tak kira umur sebenarnya. Perempuan, lelaki, muda, tua, kalau direzekikan Allah dia jadi kita punya anak emas, kita akan bertemu dengan dia dekat secara alam maya dan juga dalam network kita. Yang penting kita update, kita bantu dia lah. Okay, apa nasihat Bashir kepada anak muda ataupun orang di luar sana, rakan-rakan di luar sana yang mungkin rasa simpan emas ni susah? Sebenarnya kita dah banyak kali cerita pasal susah senang ni, dan bukan keutamaan bagi mereka sekarang, betul-betul. Nak pula raya ni, cakap terang lah, ada setengah orang dalam waktu apa saja, waktu nak buka sekolah, waktu nak hidup karotek, waktu nak raya, ada je lebihan duit yang dia boleh alihkan kepada emas. Ada je idea dia, ada je simpanan yang dia boleh buat. Maknanya dia dah tahu dah strategi nak simpan tu. Macam mana nasihat Bashir kepada orang-orang yang rasa bukan sekarang aku nak simpan, aku nak belanja dululah, aku nak beli tu dululah, aku nak inilah dan sebagainya. Mungkin ada pandangan anak muda yang kita boleh gunakan sebagai penonton pada hari ini. Silakan. Kita patah balik pada Bashir dulu. Okey, baik, bismillah. Soalan yang baik daripada Tuan Master Koi berkenaan apa nasihat saya kepada orang luar sana. Dan suka untuk saya beritahu awal-awal, nasihat yang akan saya beri ni tidaklah tertumpu kepada student semata. Bahkan ia boleh digunakan di segenap lapisan masyarakat. Tak kisahlah tua ke muda ke, ataupun adik-adik kita, sebenarnya nasihat ini berguna kepada mereka. Okey, baik tuan-tuan, saya nak cerita sikit lah. Di peringkat awal saya mengenali KAB ni, saya kenal sewaktu pesta buku di pada tahun lepas, kita bulan 5 bulan 6 kalau tak silap saya. Tapi bila first saya membuat pembelian di Uncang Emas di KAB Gold, saya start beli tu pada bulan 9. Nampak tuan-tuan, daripada tempoh saya daftar, saya daftar sebab daftar di KAB Gold kan free kan. Saya start daripada tempoh saya daftar sehingga tempoh yang saya mulakan first time pembelian saya agak lama, dalam berapa bulan tu, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Okey, apa yang menyebabkan saya ambil tempoh yang begitu lama untuk membeli? Semestinya saya fikir berkenaan dengan duit, dan saya fikir bila aku nak beli ni, bila aku nak beli. Dia rasa macam
sayanglah nak keluarkan duit sebenarnya tuan-tuan. Sebabnya ialah lagipun saya ni sebagai seorang student dan banyak nak guna duit sana sini kan. Tapi bila sampai satu masa tu saya fikir, aku dah daftar lama emas ni tapi bila aku nak buat pembelian? Sedangkan emas saya setiap hari, kalau boleh sebenarnya setiap hari saya tengok perubahan harga emas tu hari ni dari hari ke hari kan saya tengok. Dan bila saya tengok emas pada hari yang saya daftar tu, waktu hari saya daftar tu saya dah kata, mahal juga emas waktu ni. Sebab tu saya tak start beli. Tapi bila bulan 9 saya tengok pun naik yang sama, saya kata, cuma saya tambah sikit. Lagi mahal harga daripada aku daftar hari tu. Jadi tuan-tuan, kat situ apa yang saya rasa? Saya rasa macam kalau aku tak mula pada sekarang, bila lagi aku nak start? Ke depan nanti harga akan lagi naik macam mana yang berlaku sekarang ni. Jadi perasaan takut, saya buang perasaan takut, saya buang perasaan sayang pada duit yang saya ada tu untuk saya melabur, untuk saya invest dekat emas ni. Sebab kalau saya simpan duit semata, sebenarnya duit itu tak akan berkembang tuan-tuan. Jadi bila saya mula untuk simpan emas, sebenarnya emas itu sendiri dia akan berkembang. Dia akan memberi manfaat kepada kita. Jadi apa yang saya buat pada peringkat permulaan, saya simpan dalam kuantiti yang kecil. Kalau tuan-tuan rasa sayang nak keluarkan duit, ialah sekarang 1 gram pun dah 400 lebih dan nak mencecah 500. Jadi apa yang saya nak sarankan kepada tuan-tuan, kita mulakan dengan jumlah yang kecil. Kan, mulakan dengan misalnya di KB Gold kita minimum 0.25 gram. Tak apa, kita beli dulu 0.5 gram. Saya yakin tuan-tuan, bila ke depan nanti kita akan rasa macam kita nak, macam istilah tadi, ketagih. Kita rasa ketagih untuk simpan. Bahkan setiap bulan kita rasa macam, bulan ni kita tak beli lagi ni. Kita akan rasa macam kita akan disiplinkan diri kita untuk kita buat sebagai rutin bulanan kita. Setiap bulan kena beli, tak kisahlah 0.5 gram ataupun 1 gram. Jadi bila saya nak cakapnya, bila kita dah start buat pembelian, kat situ baru kita tahu perasaan sebenar menyimpan emas. Dia akan rasa macam sebenarnya gini kalau aku tak beli emas ni, nanti ke depan nanti dia akan naik, harga dia akan naik. Kalau siapa yang sentiasa follow harga emas, sebenarnya sangat rugi kalau kita buat pembelian lambat. Sebab tu saya nak pesan, sebenarnya kita ni boleh terlambat kan, sama ada student ataupun tuan-tuan ataupun puan yang dah berkejaya. Sebenarnya kita ni belum terlambat. Orang yang terlambat itu adalah orang yang belum start pembelian pada hari ini. Jadi kalau kita dah start, sebenarnya kita ni dah bijak merancang dalam kewangan kita. Okey, itu yang pertama. Seterusnya adalah saya nak cakap emas ni kalau kita nak beli, kita kena tahu macam mana kegunaan dia ke depan nanti kan. Kita guna time bila emas ni. Dan janganlah kita, saya pasti ada yang simpanan emas ni bukan semata di KB Gold, ada di platform yang lain lah. Cuma saya nak pesan, saya sendiri pernah join satu platform emas yang mana senang cakapnya sekarang scam lah kan, scammer. Saya tak perlulah untuk saya sebut. Jadi saya nak cakap, saya pun pernah berada di tempat orang yang pernah scam. Saya dah melabur, adalah sekian-sekian, saya tak perlu bagi tahu jumlahnya. Kemudian bila sampai satu tempoh, bila kita nak withdraw duit tu, kita tak dapat. Alhamdulillah lah, tak ada lah sampai 1000 saya dah melabur, tapi banyak lah, beratus. Tapi bila saya fikir balik, sebab waktu tu saya melabur tu sebab saya fikir macam sebab dia terang kepada kita tu, macam saya nampak macam memberi keuntungan yang sangat besar. Dan emas yang dijual tu sangat murah. Saya macam pelik. Sebab tu saya nak cakap, bila kita simpan emas ni sebenarnya kita kena ada ilmu. Ilmu tu first. Bila kita ada ilmu, insya-Allah kita akan terhindarlah daripada scammer ataupun simpanan ataupun tak semestinya emas semata ataupun kripto dan sebagainya. Dengan ilmu ni kita boleh membezakan mana yang betul, mana yang salah, apa semua. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan. Saya beri nasihat kepada anda di luar sana. Jadi yang terakhirnya, janganlah kita rasa terlambat untuk kita join dalam barang emas. Sebaliknya kita ini. Itu saja daripada saya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian
Tuan Bashir lah. Tuan Bashir boleh, adik Bashir boleh, insyaAllah. Untuk round terakhir ni, soalan yang kelima ni, terima kasih banyak atas perkongsian kelima-lima soalan ni. Okey, kita belum pergi kepada soalan kelima lagi untuk Amirul. Jadi untuk Amirul, lebih kurang juga soalan dia. Cuma kau adjust sikit je. Tips. Kita nak bagi tips. Kesedaran tu memang satu benda yang penting lah untuk beli emas. Tapi bila kita nampak raya gaya emas, maknanya apa yang kita nak relatekan raya dengan emas? Satu, kita nampak pada hari raya kita bagi sedekah kepingan emas kepada anak-anak buah kita. Of course, bila kita nak bagi emas ni, kita pilih, kita chosen lah orang-orang yang terdekat, yang kita sayang, yang kita kasihi je yang kita bagi. Kalau kita nak bagi rawak macam duit emas RM2, RM1 ni belum masanya lagi lah. Belum masanya lagi. Tapi at least kita dah bermula bagi pada keluarga-keluarga yang terdekat. Okay. Jadi persoalan dia, jika Amirul boleh berikan beberapa tips lah yang paling penting kepada student lain ataupun kawan-kawan lain dekat luar sana, bagaimana nak mula dengan emas ni? Bagaimana Amirul nak ajak kawan-kawan ni mulakan dengan emas? Apa tip dia? Boleh sharekan dengan kami semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tips tidaklah yang bercakap ni layak, tetapi saya kongsikanlah sedikit yang mana mungkin sepanjang sebelum ni saya pun ada juga lakukan seperti apa yang saya buat sebelum ni, yang jadi yang menjadi panduan lah sebagai untuk nak menambah dan saya meneruskan pemulihan emas ni. Yang pertama tetapkan matlamat kewangan. Yang mana matlamat kewangan ini setiap orang dia ada tahu. Dia tahu dia nak beli apa. Nak buat apa dengan duit dengan berharga sekian pada tahun berapa. Jadi bila kita dah tetapkan tujuan, kita dah tetapkan kita punya matlamat simpanan, kita akan cuba sedaya upaya untuk menuju ke arah tersebut. Yang mana saya yakin dan percaya bila seseorang tu dah tetapkan matlamat simpanan, dia nak buat apa dengan duit itu, dia akan segala usaha dia akan capai untuk nak capai benda tersebut lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, mulakan dengan jumlah yang kecil. Bila kita sebut bila nak start, bila nak mula kan, macam tadi Tuan Bashir kata bila tengok harga setiap hari naik. Jadi bila hanya berkata-kata, dia umpama akan berulang pada masa akan datang. Dia ulang-ulang benda yang sama tapi kita tak beli pun. Jadi bila kita duduk tengok, mulakanlah dengan sedikit. Macam tadi Tuan Bashir katakan, bagi saya benda yang sedikit ni biarlah berterusan. Tetapi tengok pada kita punya poket sendirilah. Yang mana beli sedikit, 0.25, 0.5, ada rezeki lebih, ambillah 1 gram. Jadi bila kita dah buat sikit ni, kita tengok kesan bila kita simpan simpanan emas yang pertama, tak kisahlah 0.25 ke 0.5 ke, kita akan terasa kita nak menyimpan seterusnya pada bulan yang akan datang. Jadi kepada semua para penonton ataupun para pendengar yang hadir pada hari ini, kita sebarkanlah kepada orang ramai tentang kesedaran emas ni dan jangka masa yang panjang untuk kegunaan pada masa akan datang lah, akhir zaman nanti. Itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, elakkan pembelian yang berlebihan ataupun pembelian yang tidak penting sebenarnya. Sebagai contoh, apa benda yang tak penting? Pembelian yang tidak penting sebenarnya. Ini apa yang saya ada baca buku. Pembelian tu dia beli adalah disebabkan diskaun. Adalah disebabkan sale. Jadi bila kita tengok balik sebenarnya, contoh, saya nak beli mesin basuh. Saya nak beli sebab saya tak ada, ataupun saya nak tukar-tukar. Saya nak beli sesuatu benda tu hanya sekadar kegunaan yang jangka masa pendek, tapi kita dah ada sebelum ni. Kita beli sebabkan sale, sebabkan diskaun, kita beli. Sebenarnya itu adalah satu penyakit dalam perbelanjaan. Saya ada baca satu buku ni tentang kewangan lah. Dia beli tu sebabkan sale sahaja. Padahal bila dia dah beli, dia dah sepuas, benda tu dia tak guna pun, dia buang. Dekat situ lah sebenarnya orang kata apa nama, yalah,
berlaku pembaziran dan kita sebenarnya orang kata terumpan dengan diskaun yang diberikan, dengan dengan apa yang sale-sale yang dibuat. Bukan tak boleh beli, tapi kita tengok barang apa yang sepatutnya, barang apa yang memang menjadi keperluan kita lah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, letakkan target kita untuk zakat. Contoh, dalam emas, kita tetapkan zakat. Maksudnya kita tetapkan kita nak bayar zakat emas. Bila kita dah tetapkan kita nak bayar zakat emas, saya yakin dan percaya kita akan cuba ke arah itu supaya kita dapat keluarkan zakat emas kita tu kepada orang lain. Jadi bila kita dah setkan matlamat kewangan, dah mulakan sedikit dan kita tetapkan kita nak bayar zakat, insya-Allah Allah akan dorongkan kita punya usaha tu ke arah yang baik, ke arah yang kita nak. InsyaAllah. Okey. Begitulah tamatnya program kita pada hari ini dengan semua soalan-soalan Koi dah komplitkan kepada dua tetamu jemputan Koi pada pagi ini. Sebenarnya pagi ini adalah pagi 29 Ramadan. 29. Betul 29 Ramadan. 30 hari bulan. Menjelang hari raya sebenarnya. Malam ni kita akan tengok anak bulan. Kalau direzekikan anak bulan tu cap-cap kita pada petang ni, maka esoklah kita raya. Okey, kalau dia masih lagi nak duduk bersembunyi di sebelah orang kata apa galaksi di luar sana, maknanya kita akan raya pada hari Selasa. Begitulah. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian Koi pada minggu ini, pada kali ini. Okey, terima kasih kepada Tuan Amirun, adik kita yang berusia 24. Siapa yang 23 Amirun 23, Mubashir 24. Is it? Betul sebut umur pula dah. Sudah. Okey. Tapi inilah ni bujang tang lagi dua orang ni. Okey. Jadi kau ucapkan terima kasih banyak di atas masa yang ada. Segala kegusaran, risau nak jawab soalan semua dah settle. Dah selesai dah kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Lepas ni bolehlah kita teruskan urusan perayaan kita dan sebagainya. Sebelum kau terlupa, kau nak buat sedikit promo. Buku ni masih ada lagi dekat pasaran. Okey, di KB Gold, Celik Emas Usia Muda. Kalau nak kata buku ni dia lebih kepada remaja ke dewasa tu, ke remaja 24-25 tahun tu tak sesuai lah, sebab dia lebih pada budak-budak punya ilustrasinya lebih pada kanak-kanak lah. Tapi ini adalah cara yang terbaik untuk kita fahamkan anak-anak kita berkaitan dengan emas. Begitu juga dengan buku yang kedua keluaran KB Gold juga, iaitu adalah Kaya Itu Mulia. Ini pun cerita pasal emas secara keseluruhannya. Okey. Dan pada PBB KL 2025 akan datang nanti akan ada buku yang ketiga dan mungkin buku yang keempat untuk dalam network KB Gold mempunyai bukan sekadar kita berkongsi secara online, kita juga ada buku-buku yang boleh dibeli dan dijadikan rujukan pada masa akan datang. Dan ini adalah emas raya 0.25 gram, harga RM135. Okey, ada 44 keping lagi untuk versi pertama dan dah tak ada dah, kosong dah untuk versi yang kedua. Maknanya kalau adik-adik kau yang ada sekarang ni ataupun sahabat-sahabat di luar sana yang nak beli 0.25 gram, ada 44 keping saja lagi yang tertinggal dalam stok. Itu antara keistimewaan KB Gold. Kita tahu stoknya ada berapa, tak perlu nak berteka-teka. Kalau kosong-kosong lah, habislah. Kalau ada lagi, cepat-cepat grab. Okey. Dan yang tak ada stok satu lagi yang ini. Ini dah tak ada. Tuan-tuan tengok je lah. Okey, siapa yang belum grab ini adalah item collection untuk Salam Raya 2025 khas. 100 keping saja dikeluarkan. Pagi tadi pukul 8.30 kau tengok ada satu. Ada satu lagi stok. Tak tahu lah sekarang ni ada berapa. Try lah. Kalau ada lagi satu tu grab lah. Tapi harga dah tinggi masa memula dikeluar dalam RM493. Tapi tadi kau tengok dah RM503. Dah naik RM10 lah. Okey, itulah emas. Kalau kita nak cerita pasal emas, terima kasih banyak. Walaupun tajuk kita ni Raya Gaya Emas, tapi kita lebih banyak tengok kepada perspektif orang muda, bercerita pasal emas, bercerita pasal trend raya. Dan akan datang tuan-tuan berdua akan bekerja, tuan-tuan berdua akan lebih memahami emas daripada Koi. Tuan-tuan berdua mungkin akan ada keluarga, akan ada anak, dan inilah masanya untuk kita praktiskan dengan apa yang kita sebut hari ini.
Emas adalah long term, tuan-tuan. Emas adalah long term. Emas ni ada dua matlamat. Pertama, simpanannya mesti jangka panjang. Yang kedua, mesti ada matlamat. Matlamatnya lebih baik kalau kita letakkan dalam tempoh jangka panjang yang begitu lama, 10, 20 tahun. Sebab itulah yang kita nak capai. Kalau macam Amirul dan Mubashir, of course matlamat ni mungkin adalah yang short term sikit, medium term lah kita panggil. Nak kahwin kan? Mesti dalam 5 tahun, nak simpan dinar. Pernah dengar cerita pasal nak kahwin ni. Orang perempuan kena ada 20 dinar. Orang perempuan ada 10 dinar, orang lelaki kena ada 20 dinar. Korang dah ada ke 20 dinar tu? Ini term-term nak kahwin ni kena ada dinar simpanan sebagai persediaan untuk menerima orang lain dalam hidup kita pada masa akan datang. Okey. So sebelum kau menutup tirai program kita pada pagi ni, kau nak bagi chance untuk masing-masing promo diri, brandingkan diri tuan-tuan dekat luar sana. InsyaAllah semoga ada sahabat-sahabat kita di luar sana ni menonton ni boleh kenal tuan sekarang dan boleh hubungi di luar nanti dan boleh jadi network yang baik. Kau mulakan dengan Mubashir dulu. Okey, silakan tuan, branding diri, promo diri. Silakan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan para pendengar, para penonton di luar sana. Nama saya Muhammad Mubashir bin Syafi'i lah, yang mana saya sekarang merupakan Gold Advisor. Sebelum ni adalah Gold Saver. Kemudian dalam beberapa bulan selepas itu, saya upgrade diri saya kepada Gold Advisor, yang mana saya bertekad untuk untuk ke depan nanti insya-Allah saya bertekad untuk menjadi seorang dealer, dan saya nak ada anak-anak buah saya yang supaya saya dapat handle dia orang ni, supaya saya dapat kembangkan lagi dalam bisnes emas ini. Dan insya-Allah saya sekiranya ada tuan-tuan di luar sana yang mahu berhubung atau berkontak dengan saya ada dalam grup sama dengan Tuan Master Koi saya, ataupun boleh juga terus berhubung dengan Tuan Master Koi untuk dapatkan nombor saya dan sebagainya. Jadi yang terakhirnya saya minta tuan-tuan doakanlah kepada saya ini supaya saya dapat terus majukan diri saya dan dalam dunia emas ini, sebabnya saya pun ada matlamat saya untuk saya kembangkan emas yang mana saya tengah jual sekarang ni, dan saya nak jadikan dia sebagai side income saya ke depan nanti, insyaAllah. Itu saja. Okey, terima kasih. Silakan Tuan Amirul, promo diri. Kau punya promo insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Boleh panggil nama saya Amirul, bukan L tapi M, Amirul. Yang mana kalau dengar Amirul ni agak jarang lah bila dengar di luar sana, Amirul. Jadi saya merupakan bawah downline Tuan Master Koi, dan saya punya taraf sekarang alhamdulillah Gold Manager, yang mana saya baru upgrade tahun lepas jugalah. Tahun lepas juga dalam bulan 10, 11, 12 gitulah. Saya baru naik sikit-sikit. Jadi kalau apa-apa nak berkongsi, saya pun perlukan perkongsian daripada orang yang lebih senior, yang lebih lama tentang emas ni. Bolehlah kontak saya di talian 013-298-2712 ataupun di IG saya Amirun_33. Facebook saya nama penuh Muhammad Amirun. Ada gambar Masjid Alam Impian. Dekat situlah kalau siapa yang nak kontak dengan saya di media sosial. Dan saya pun mengharapkan perkongsian, bimbingan daripada Tuan Master Koi sendiri dan juga sahabat-sahabat yang lain agar dapat meningkatkan kita punya mutu diri dan dapat mengajak kebaikan kepada orang lain, mudah-mudahan, insya-Allah. Salam daripada saya. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak di atas perkongsian dan juga masa yang diberikan oleh Amirun dan juga Mubashir. InsyaAllah seorang Mubashir emas, seorang Amirun emas akan datang, brandingkan diri, kenalkan lagi ramai kawan-kawan. Jangan risau, bila-bila masa nak jemput ke UKM pun boleh, anytime nak buat macam
komplot-komplot kecil sikit pun tak ada masalah. Kau boleh datang insya-Allah untuk kebaikan dan juga untuk perkembangan tim kita. Kau anytime saja boleh bersama-sama dengan tuan-tuan. Mubashir, untuk sekian kalinya terkeluar lagi. Baru nak menutup program kita ni. Kita akhiri program kita ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Okey Bashir, kita dah tutup program kita dengan suratul As dan tasbih kafarah, dan insya-Allah pada next episode adalah episod yang ke-8, iaitu pada Ahad minggu depan. InsyaAllah akan ada lagi satu lagi perkongsian yang kau akan sharekan, of course tentang raya juga, tapi ini spesifik lifestyle perayaan yang kita sambut sekarang ni, insyaAllah. Dan kau ucapkan terima kasih lagi sekali banyak-banyak. Semoga kita boleh bertemu muka secara fizikal dalam masa terdekat ni. Kau pun rindukan korang juga. Kalau boleh, kau bawah kau sekarang ada 300 network. Kau kalau boleh nak jumpa seorang-seorang ni kalau mampu. Yang dekat-dekat ni kita nak jumpa lebih awal dah. Oh, sebelum terlupa, kita ada sambutan hari raya terbuka, rumah terbuka KB Gold. Okey, yang ni wajib datang. Aku akan pastikan Mirun dengan Bashir sampai. Yang ini dekat Seri Damansara. Seri Damansara, The Dome Seri Damansara. Boleh rujuk dekat grup JSE. Dekat situ kau ada listkan nama-nama saudara yang nak hadir dan yang nak join program tersebut. Kita berkumpul ramai-ramai. Setakat ni yang nak datang lebih 20 orang dah sebenarnya. Harap-harap ada tempat untuk tim kita tu bersama-sama. Dekat sana nanti siapa-siapa yang duduk di bawah JSE akan boleh kenal siapa admin, siapa executive partner, siapa GM, manager, advisor. InsyaAllah pada ketika itu kita berkumpul beramai-ramai, sambil-sambil kita jumpa Ustaz. Mesti nak jumpa lagi kan Ustaz Khairuan Al-Basri, nak jumpa tim management HQ dan sebagainya, insyaAllah. Jadi itu saja daripada Koi pada hari ini. Kali ini episod yang ke-7. Jumpa lagi pada masa ke depan. Jangan serik untuk bersama-sama dengan Hot Seat Mas bersama Master Koi pada masa akan datang. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak Amirun. Terima kasih banyak Mubashir. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin jika tersilap kata dan kelakuan. Kita jumpa pada satu hari nanti. Itu saja. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Bersama MMK demi masa depan.